Ya, Batan Tadong. Terima kasih Datuk Diri Petua. Sebelum tu yang Datuk Petua boleh minta penjelasan sikit lah. Pada siapa yang Mat? Pada yang Datuk yang Petua. Boleh? Boleh. Saya perhati hari ni semua ahli yang berhormat daripada pihak pembangkang pakai tai kuning. Adakah ini menunjukkan bahawa mereka ni menyokong perhimpunan haram yang akan diadakan pada 9 Julai ni? Ya, ini penting kerana rakyat siapa mahu tahu. Cakap haram ni? Rakyat mahu tahu bahawa siapa menentukan haram ini? Ya. Sebab kerajaan, polis telah beritahu perhimpunan ini tidak ada permit. Jadi ianya menjadi satu perhimpunan haram. Semua orang tahu. Jadi nampak gayanya yang berhormat daripada parti pembangkang, walaupun tahu bahawa perhimpunan itu adalah perhimpunan haram, tapi menyokong sekuat-kuatnya. Jadi kita nak bagi tahu rakyat, inilah pendirian. Saya cadang, lebih baik buat laporan polis lah. Jangan baju masa di sini lah. Lebih baik buat laporan polis di luar. Pakai tai warna kuning apa masalah? Bukan masalah kuning. Perhimpunan tu tak masalah. Kalau haram pun apa masalah pakai tai warna kuning? Jadi hari ini tak boleh pakai kuning. Sampai bila boleh pakai kuning? Yang Muhammad, duduk semua yang Mat. Sudah ya Mat, saya dah faham apa yang Muhammad sebut tu. Faham. Saya lebih faham lagi pada tu Muhammad. Saya pun rasa heran. Sebenarnya tak apa-apa yang Mat. Dalam dewan ini, apa saja yang disebut dekat luar itu tidak mengikatkan dewan untuk memutuskan apa yang kita buat dalam dewan. Kalau tidak, parlimen kita boleh diarah buat apa saja. Maknanya, saya ditanya tadi, saya kata keputusan dibuat menteri, keputusan dibuat KDN, keputusan dibuat siapa saja termasuk polis yang di luar sana tidak mengikatkan dewan rakyat, termasuk pakaian dipakai. Jadi dengan sendirinya yang berhormat, nak pakai kuning ke, nak pakai merah ke, nak pakai putih ke, semua sama saja. Hanya satu, asalkan yang berhormat duduklah yang berhormat, saya beri penjelasan. Asalkan dia tidak inconsistent, bercanggah dengan kehendak code of dress dalam peraturan. Jadi dengan itu yang hormat tidak ada apa-apa kesalahan. Jadi yang hormat jangan buang masa lagi yang hormat. Silalah. Jangan buat pasal dengan saya pula.